ada seorang sahabat dengan sami Allahu liman hamidah, dia jamin syurga. Apa dia? Tiba-tiba tuan-tuan Nabi, sami Allahu liman hamidah, semua sebut Rabbana walakal hamd. Seorang sahabat sebut, dia tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Dia sebut macam tu, Nabi pun habis sembahyang, Nabi bagi salam, Nabi kalih. Wahai sahabatku, siapa yang sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Tiba-tiba sahabat yang angkat tangan dalam keadaan muka yang muram. Saya ya Rasulullah. Kamu tahu atau tidak, ketika kamu sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun menulis nama kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Buat bang. InsyaAllah dengan kalimah ini, mana nak tahu kita boleh masuk syurga? Sebab itu disebut ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Buat yang elok sembahyang kita.